Okey, Ustaz. Baik. Salah satu cara kan nak memotivasikan diri, tengoklah diri sendiri kan. Kalau tak tengok saya, tak tengok diri sendiri, balik kan, dia saya tak balik ni, kamu dengar balik, oh cikgu cakap macam tu. Saya betul-betul saya motivasikan diri saya, dengarlah balik apa yang saya cakap. Sekurang-kurangnya saya tahu, saya telah menyampaikan kan. Dan nombor dua, saya tahu macam mana apa kekurangan yang perlu saya baiki. Baik. Pertama sekali, apa yang saya nak, ingat tak? Mula-mula saya share dengan anda planner ni kan. This is planner. Kalau kamu kata ish, kamu kena fikir banyak kali lah kalau kamu tak kata ish lagi kan. So, kenapa pentingnya anda rancang? Ini dipanggil yearly plans. Rancangan tahunan. Rancangan tahunan ini melibatkan bulan-bulan. So kita tahu by the next month, December or January, kita tahu kat mana kita exam, kat mana kita deadline, kena letak assignment, semua kena letaklah di sini. Dan tak susah pun. Tulis letaklah dekat dinding bilik kita ke di kelas kita. At least kita tahu, deadline pun dah tahu dah. Sebab kalau kita tak beri arahan pada minda ni ada dua ya. Minda sedap, satu lagi minda apa? Minda separa sedap. Apabila anda menulis deadline masa ke depan, dia akan masuk dalam minda separa sedar anda. Dan bila anda buat kerja, anda pasti teringat-ingat. Percayalah cakap saya. Anda mesti teringat, ada benda aku tak settle lagi ni, ada benda aku tak settle lagi ni. So bila benda tu tak settle, dia selagi tak settle, dia akan kekal abadi. Kan? Sehinggalah minggu ke berapa kena hantar. Masa tu kamu terimalah result dia kamu sebagai attitude yang tak begitu baik, kamu terima keputusan. Okey, jadi pentinglah attitude. Dan ini dipanggil sistem ya, Zahid. So kalau perkara ni tak ada, kamu kena ajarlah adik, mak, ayah. Salah ke ajar mak ayah? Tak kan? Tapi jangan cakap mak saya ajar lah. Jangan macam tu. Cakap ambil lah ni, bagi hadiah pada dia. Bagi aku RM1, aku bagi dia, bagi pada mak tengok warna kuning tu. Warna kuning tu benda cuti sekolah. Apa nak buat mak cuti sekolah? Takkan buat tak tahu lah macam tu lah kan. Buatlah aktiviti Aiman, bonding pergi rekreasi dan sebagainya lah. Okey, yang pertama. Yang kedua, daripada rancangan tahunan kita pergi kepada rancangan bulanan. Tahunan pun dah ada situ kan. Ini contoh, ini saya baru beli. Cantik kan? RM6.90 je. Tak ada kerja, pergi kedai beli apa yang boleh beli kan. At least aku tunjuklah pada student kan, macam ni ada ni, beli, ya. Ya, nampak tak ni? So dengan RM6.90 ni, anda mesti boleh rancang kehidupan anda. Tahunan, bulanan. So yang bulanan ni penting. Bulanan ni nak tulis apa? Of course lah, masuklah dalam ni. Yang paling penting nak ada ruang kosong tu. So saya nak share dengan anda. Apa tadi? Yearly test kan? Weekly. Ini weekly kan? Okay. So sekarang tengok pada top 3 goals. Okay, salin sekarang. Top 3 goals. Apa you punya top 3 goals yang you kena buat? Apa dia top 3 goals yang anda kena buat? Top 3. Benda tu kena wajib lah. Minggu pertama sampai dan minggu 16. Apa dia top 3? So yang pertama adalah dia punya assignment. Tulis macam tu, assignment. Okay, contoh nombor 2, you punya hafazan. Itu mesti sampai bila-bila lah. Okay, nombor 3, okay, masukkan apa yang maksudnya benda tu tiap-tiap minggu memang kena buat. Tak payah fikir lah. Benda tu autopilot lah. Kan? Autopilot mesti buat. Dan mesti dapat result dia. Okay, kemudian di bawah tu dipanggil apa? Everything else. So yang everything else ni janganlah everything else macam tu je. Tak boleh. Kita tukarkan dia kepada my task. Okay, my task. Okay. So senaraikan apa you punya task yang you kena buat dalam minggu itu. Satu minggu tu, apa you punya task? Okay, tulis, senaraikan. So, contohlah, kalau my task kamu kena pergi apa? Pergi bank, contoh, pergi bank, keluar duit, contoh, keluar duit. Tak apalah, so bila ni, masuklah pada you punya tadi tu, yang tu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dekat mana nak pergi keluar? Contohnya betul lah. Okey? So yang ini dia fleksibel. Ada ketiganya kita letaklah sampai 10 pun. Tapi kadang-kadang
ada 1, 2, 3 tu kita boleh buat cepat lah, buat dengan mudah je lah, sampai 30 minit pun kan. Sekarang mana you upload duit kan, semua main transfer kan. Betul? Cuma kena tengok baki duit lah, jangan sedap transfer je kan. Okey, daripada atas ni masukkanlah di sini. Tujuan dia supaya anda boleh tracking. Apa maksud tracking? I can tracking my progress. Maksudnya apa? Saya boleh mengesan saya punya kemajuan. Faham tak pelajar lelaki? Faham kena buat. So kalau anda tak buat, itu yang menjadi punca kepada kegagalan. Baik. So senaraikan dalam minggu tu. Kalau saya kata 10 benda tak settle sebelum dalam tempoh seminggu, so bawa lah main task ni, bawa ke minggu depan. Sampai bila? Sampailah ada berakhir 16 minggu di sini. Okey, apa yang nak daripada main task ni? Anda punya akademik boleh, anda punya kehidupan sosial boleh, anda punya keperluan macam-macam lah. Tapi lepas tu ada analisis, mana nak buat dahulu, mana nak dikemudiankan, mana nak buat pagi ke, petang ke, malam ke. Jadi kalau anda boleh buat perkara seperti ini, saya yakin setiap minggu tu adalah minggu yang sangat dipanggil bermakna. Bukan tak ada makna yang hidupnya. Jadi ramai orang rasa hidup dia tak ada makna sebab dia tak tahu apa dia buat, apa tujuan. Itu je. Bak kata saudara Zahid, what is the criteria? Kan? Kriteria tu diri sendiri lah, bukan orang lain. So kalau Zahid tanya saya, apa saya punya kriteria, inilah dia. Salah satunya adalah masa yang produktif, aktiviti yang produktif. So kalau termasuklah you punya tidur pun, rehat pun mestilah produktif. Betul tak ni? Betul. Masuk makan pun kena produktif. Jangan makan makan sebenarnya makan tak boleh. Kena jaga makan. Tapi kalau makan je lah kan. Tapi bila makan jangan lupa saya, hantar kat saya juga boleh Fasha. Dah dapat A kan, A plus ni. Kan, PP kan. Okey. So inilah dia perkara yang sangat penting anda perlu buat. Okey. Mana saya dapat benda tu? Alah, pergi kedai buku je beli. Ni beli. Berapa harga dia? Alah, murah je. RM10.90. Tak habis duit tu. Beasiswa RM1,000. RM10 je. RM10 je bang. Takkanlah tak boleh RM10 kan. Campur dari tu RM6.90 je. Tak sampai RM20 pun. So make up lagi mahal kan? Masya Allah. Tanya pelajar lelaki, apa yang paling mahal? Semua mahal ke dua ni kan? Kau fikirlah kan? Jadi mana satu yang berguna? Semua berguna sebenarnya kan? Semua berguna. Tapi bila nak guna pada tempat-tempat tertentu mesti digunakan dengan baiklah, dengan secara produktif. Okay. So itulah dia apa tadi? Zahid, intipati daripada bengkel ini tujuannya supaya anda ada hidup bermakna, kemudian hidup anda lebih produktif, hidup anda ada attitude yang betul, behavior yang betul, action yang betul, supaya anda dapat result yang betul. So anda tak kecewa lah. Tapi kalau semua ni tak buat, tiba-tiba dapat 3 kali dosa, macam kecewa kan. Sebenarnya kalau awak buat ni, awak boleh dapat tingkatkan awak punya ni keputusan. Okay, sampai sini saja kita punya kontak. Jumpa lagi pada lain. Saya Cikgu Muhammad bin Asmaid dari Ketua. Terima kasih.